La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Hujan lagi sebenarnya. Masih hujan lagi di sini. Boleh nampak tak hujan? Masih lagi cuaca tu masih lagi hujan. So kita akan memulakan journey eksplorasi kita pada malam hari ini. Saya minta kepada anda yang berada di dalam live saya ni, kita sama-sama doakan yang terbaik, sama-sama kita mendoakan semoga dengan asbab daripada eksplorasi saya ini yang saya kongsikan bersama anda, kita akan mendapat 1001 pengalaman yang baik-baik. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak baik berlaku, melainkan yang baik-baik sahaja, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillah. Right. Hujan lagi. Wah, tahu tak kat sini hujan. Dekat dalam tu nampaknya cuaca masih gelap gulita. Lampu saya ni terlalu bright sangat ke? Terang sangat tu. So, saya masih berada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so sebentar sahaja lagi apabila saya memulakan eksplorasi, so kemungkinan besar saya kurang membaca komen. Saya kurang membaca komen anda. Waalaikumsalam Siti Zubaidah. Sekiranya ada tim moderator saya mungkin akan bantu untuk menjawab persoalan. Okey. So sekarang ni saya berada masih lagi di depan. Dekat JB tadi hujan. Dekat sini masih lagi hujan. Akak Madiha, thank you so much. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. La ilaha illa anta subhanaka. Ui, ya Allah, nasib baiklah. Nasib baiklah tak terlanggar batu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Hati-hati. Okey.
Kita jalan dulu dekat luar ni sekejap. Ada banyak botol ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Segala puji bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Rumah ni pintu serius tertutup habis pintu tu. Rumah ni sebenarnya dah ditinggalkan kosong semenjak tahun 2018. Ui, mak Allah ya Rabbi subhanallah. So, saya masih dekat luar lagi. Itulah, kalau tengok dia punya colour ni melambangkan seperti quarters. Tapi itulah sebab saya tak nak bagi info yang salah. Kalau kita tengok tu colour dia memang macam quarters. Tapi kalau tengok dekat sini macam rumah personal tau, bukannya quarters. Last week kita datang tingkap ni. Dia sekejap terbuka dan sekejap tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pintu tertutup ni.
Suspend. Dekat sini ada net. Ada reflect tu saya punya torchlight. Tu reflect dekat cermin dalam tu. Reflect daripada torchlight sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada penghuni di dalam rumah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melangkah masuk. Bismillah. Bismillah. Kali-kali ya bismillah. Itu bilik yang Rabu lepas. Kita pergi kanan dulu. Dekat sebelah kanan saya ni ada ruang tamu. Ruang tamu dah. Mula dah tersasul. Bilik. Depan ni bilik. So ada dua bilik master. Yang ini master. Saya rasa yang ini master. Ada toilet dekat depan tu. Dan ini adalah bilik yang kedua. Bismillah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Oi rebut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Toilet dia tinggi. Desain lamanya toilet dia agak tinggi. Parah sempat lagi kau nak menumpang tandas kat sini nak. Oi. Cepat. Jangan yang ada yang menjenguk pula dekat celah tingkap tu. Allah Rabbi subhanallah. Ui. Apa kau? Apa tu? Putih-putih sana tu. Belakang tingkap. Apa tu? Tak sure. Yang terjemuk dekat belakang tingkap tu. Bismillah. Bilik ni memang suspend, tapi rasanya kita biar dulu bilik ni. Kita pergi belakang dulu. Assalamualaikum.
Tak ada siapa dalam ni kan? Mata kasar tak ada. Hey. Yes, betul. Hello. Lama. Tertutup pula pintu tu. Allahu Rabbi Subhanallah. Sibuk sangat ni basuh pinggan ke? Berdiri berumba ni. Banyak pintu, yes, banyak pintu. Tapi hari ni, pintu ni tertutup lah pula. Hari tu saya buka tak pintu ni. Ush. Bismillah. Apa yang berjalan tu? Adakah satu mat tinggi ke? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sibuk sangat nampaknya. Bismillah. Lain. Ni kawasan yang, ingat tak Rabu hari tu? Macam tiba-tiba basah sangat tu. Ada air bertakung dekat sini. Tapi tengok jaluran air ni lain tau. Kalau tempias daripada hujan, ada periuk ke bunyi kat belakang tu? Bismillah. Jalan pakai kasut tumit tinggi ke mau masak? Saya sedang dalam kerisauan nak buka pintu. Astaghfirullahalazim. Oi. Risau sebenarnya nak buka pintu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Macam bergoyang. Kita nak buka pintu dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buka pintu dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Maafkan aku. Baru satu ni. Ada pintu lagi.
Ada satu pintu lagi. Kejap, kita tenang-tenang dulu. Kita tenang-tenang sekejap. Tadi dia meriah sangat dia memasak dekat dapur tu dengarnya. Bismillah. Ada bunyi kuali ke? Ada bunyi kuali ke? Ya Allah. Kipas ni macam ada sesuatu lah. Bismillah. Masak ke? Masak ke tu? Dia kata nak tengok. Ya Allah. Duduk dekat kipas. Aduh, lagi sekejap. Macam dia terlintas pula dekat kipas tu. Kejap. Okey. Jangan gerak. Kau jangan gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Jangan gerak. Aku nak pergi dapur. Tumpang jalan sekejap. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Dia main senggayut pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia nak buat kenduri ke esok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Nak tengok dapur? Bismillah. Macam ada yang pakai kasut tinggi pula. Hello? Jom. Bunyi kasut ke? Bunyi batu lesung ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sekejap. Buka. Sekejap kak. Nak lalu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. Oi. Pergi dapur. Pergi dapur sekejap. Bagi aku tengok dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu akan kamu ada di sini. Kau datang. Aku tahu. Wah, Rabbi. Ya Allah.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi aku nak tengok dapur je sekejap. Aku nak tengok dapur je, aku tak kacau. Aku tahu tempat kau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan izin-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi aku tempoh sedikit saja. Tolong. Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Bismillah. Dengan izin ya Allah, bantu aku. Tak ada yang lebih. Tak ada yang lebih. Allah. Dia dah buka pintu. Bismillah. Boy, dia dah macam satu persatu tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tangga. Dia dah bukakan pintu sikit. Bismillah. Tadi Rio sangat dekat sini. Saya nak tumpang tengok je. Sebab saya dengar tadi macam ada yang sibuk memasak. Tapi sekarang ni dah sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, bisa kaki. Janji. Nak tengok je. Ada yang menumis ke? Allahu Akbar. Macam ni dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cemeni dekat sini. Dia ada satu lagi dekat sebelah dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu dapur lagi satu, guys. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah, subhanallah. Nak lari macam tak sanggup.
Kenapa kau kat tingkap ni? Ya Allah. Ya Allah. Ui. 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 Cari ruang selamat. Ui. Ui. Masalah dia tingkap tu terbuka. Itu masalahnya. Kalau korang boleh perasan lah tingkap tu. Tingkap belakang tu terbuka tau. Rumah ni 2018. Dia kosong start daripada 2018. 2018 tu memang dah kosong dah rumah ni. Saya cari tempat selamat sekejap. Nak bertenang. So ni dekat hall dia. Dekat dining hall ni saya rasa ruang yang selamat. Pot dia orang memang duduk dekat dapur. Sebabnya dekat kawasan dapur tu. Hello? Dekat kawasan dapur tu dia ada satu dinding tu. Dia dah memang dilitupi dengan pokok tau. Pokok tu dah menjalar ke dinding. Oh ya Allah. Ada banyak kuali. Bunyi kuali ke? Dah start masak balik ke? Pergi depan dulu. Tak sure pintu ni hari tu pintu ni terbuka. Bismillah. Dia ada ada rest area dekat depan ni. Jangan masuk dapur, dia nak masak. Bismillah. Dekat depan ni dia macam tempat santai-santai. Santai-santailah sayangku. Pintu tu yang ada air tu, dia boleh tembus dekat situ. Tu pintu depan ni. Rumah ni you all kira lah berapa tahun. Dia dalam 7 ke 8 tahun. Tapi bila saya dapat info tu, saya tengok last yang ada rumah ni berpenghuni pada tahun 2018. So dekat luar ni dia macam rest area dekat tepi ni. So dia dah bersemak samun lah. Macam ada yang bersorak pula saya dengar. Bersorak ke bunyi anjing? Tak sure. Bunyi orang bersorak ke bunyi anjing? So ini adalah kawasan yang boleh dikatakan tempat dia orang berehat lah. Tempat dia orang berehat dekat sini. So dekat situ pintu jendela tingkap yang menembusi bilik nombor 2. Bilik nombor 2. Dah, kita masuk. Dah malam. Masuk lah. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Allahu Rabbi subhanallah. Hui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pula yang tutup pintu ni? Oh Allah, hai. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sangatlah pintu dan tingkap ni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Izinkan saya masuk rumah ni. Bismillah. Oi, kenapa kau tutupkan aku pintu? Bismillah. Oi.
tutup kasih pintu Tak apa, kita tutup balik. Sebelum Kang saya jalan pergi keluar Kang, ada pula yang tutup balik pintu ni. Dia ingat mak dalam balik. Tak bagi kunci pun. Okay, so kita belum masuk bilik nombor 2 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Try dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu. Tarik nafas. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, subhanallah. Jangan permainkan perasaan aku dekat sini. Kamera bergerak sendiri ya. Sekali lagi. Bagi saya try sekali je lagi. Bismillah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah. Hello? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Pintu dah tertutup. Pintu dah tertutup.
Pintu dah tertutup. Sakit kepala. Dah masuk. Nak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, bagi aku keluar. Bagi aku keluar. Allah, Rabbi Subhanahu. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Siapa yang Syadik? Ya, thank you ya Allah. Sekejap, saya duduk dekat luar sekejap. Saya tengah shaking. Bilik ni memang kuat sangat. Alhamdulillah saya dah keluar. Dia bagi saya masuk dan dia bagi saya keluar. Sama macam dekat dapur tu. Sekejap. Saya kena ambil. Kena recharge sekejap. Kita kena pegang rumput sekejap, pegang tanah. Bagi saya recharge batu. Kau terkejut. Bagi saya recharge. Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad la ilaha illa anta. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Riuh sangat dalam rumah ni. Satu-satu dia testnya. Tadi dekat dapur tu riuh sangat. Dengan bunyi kuali. Tang-tung, tang-tung, tang-tung. Bila buka pintu, dia bagi rasa-rasa tu. Dia lenyapkan pula suasana tu. Tapi dalam bilik tu,
Dan memang penjaga dah ada dekat situ. Bilik tu memang, saya rasa kalau saya pun tak betul-betul tak terkawal emosi. Aduh, hai. Itulah, malam ni banyak sangatlah dia punya roadblock dia. Pening sekejap kepala. Ui. If, thank you. Okay. So last, saya tak masuk lagi bahagian dapur yang ke belakang sangat ni. Kalau kita nak lalu pintu belakang ni, dia dah bersemak sangat. Ni lagilah di malam-malam hari ni. Tu. Kalau you all nak tengok, tu bahagian pintu dapur tu. So dekat situ ada lorong pula. Corong asap. Corong asap, bukan lorong corong asap. Cemenai. Cemeni. Terima kasih yang berkongsikan live saya, yang setia bersama-sama saya, masih lagi duduk di seat hadapan dan seat row pertama dan kedua. Alhamdulillah. Amri, waalaikumsalam warahmatullahi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. So rumah ni dah ditinggalkan since tahun 2018. 2018. So kita nak masuk balik, apa kata kita masuk lalu kita masuk lalu pintu dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak masuk sekejap sahaja. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Gelap pula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah masuk dekat ruangan dapur ni. So kita dah tengok tingkap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlawan-lawan kau. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah, mana aku nak. Ya Allah, ya Allah. Sabar. Tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, sikit je masa lagi. Sikit je. Apa? Pintu mana? Memang pintu ni tertutup lagi. Saya tak buka lagi. Saya belum buka. Saya. Ya Allah.
saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Saya tak nak tulis dulu. Saya nak last ni kita nak habiskan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu? Apa tu? Ya Allah, kau terbuka terpintu. Dah buka ya. Assalamualaikum. Kat mana ni? Assalamualaikum. Dah. Tak apa. Dah. Tengok dapur dulu .
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 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 Lepas. Alhamdulillah ya. Berdengung sekejap. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Berdengung telinga. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Dapat balik dah. Saya dah keluar dah. Saya dah keluar. Saya dah keluar dan saya dah mengeluarkan dah apa yang patut dah. Berat bawa. Cedok juga. Kejap. Balik kat kereta sekejap ya. Habis dah kelanggarnya. Sekejap je, saya tak baca komen sekejap. Saya balik kat kereta dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kena make sure saya dah betul-betul kosong. Sebab
Tim saya ada seorang je dekat dalam kereta ni yang tolong saya. Dah, okay, saya dah sampai kereta. Kena make sure semua dah clear, semua dah kosong. Alhamdulillah. Sekejap ya. Torchlight pun dah terbalik lah. Kita buat satu-satu. Tutup dulu gimbal. Saya belum baca komen lagi. Boleh nampak tak depan tu? Nanti kan gelap lah. Alhamdulillah. Mana pula nak turn kamera? Dia jumpa dah macam. Alhamdulillah. Okay. Gelap gelita pula. Okay. Alright. Alhamdulillah. Syukur. Syukur saya dah selamat. Dah selamat kembali ke kenderaan saya. Rasanya kita tak boleh saya tak boleh drive untuk keluar. Kan kena warning pula nanti kan. Minum air dulu. Mana betul air tadi? Udah tertinggal. Ya Allah, If, thank you so much. Thank you for the love. Thank you, terima kasih atas perkongsian rezekinya. Mudah-mudahan Allah sahaja yang dapat membalas. Ya Rabbi, subhanallah, terima kasih. So, malam ni sakit kepala. Kita minum air, sejukkan badan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yang buat minum semua. If, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih If. Cari If. You all boleh cari If tu, ya Allah. Hai, dia berkongsikan rezeki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sahaja yang membalas segala kebaikan, segala perkongsian rezeki. Mudah-mudahan If didatangkan dengan segala kebaikan dan diberi kesihatan yang baik-baik. Dan juga semua sahabat-sahabat saya ni, yang anak-anak tiris ni yang sangat setia menantikan journey eksplorasi bersama-sama dengan saya, menemankan saya. Sharifah, thank you. Agak tercedok sedikit sebenarnya tadi, macam ada benda putih yang melompat-lompat dekat depan tu. Thank you. Ya Allah, Pak terima kasih. Okay, kita dah nak balik dah. Thank you for the hand heart. Lamanya tak nampak hand heart. Azajo nervous. Ya Allah, saya Mrs. Nur, thank you so much. Alhamdulillah. Sky, Hana juga, If. Ya Allah, If dah banyak tu. Sharifah, thank you. So cute ni, ya Allah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Saya tak pernah minta. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Syukur pada Allah, syukur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dan juga segala kebaikan. Doa untuk anda juga. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Allah. Saya pun bersyukur saya dapat melawan. Saya dapat mengeluarkan balik yang cuba nak menumpang dengan saya. Ya Allah, ya Tuhanku. Berat sebenarnya tadi kepala. Nak tumpang balik, tak payahlah tumpang balik. Hari ni saya pun tidur dekat Saya tidur dekat kemah malam ni. Astaghfirullahalazim. Akak Madiha, thank you so much for the love letter. Ya Allah, for the love letter. Thank you so much. Ya Allah, tak tahulah nak buat reaksi macam mana, betul. Sebab saya tak tahu nak buat reaksi macam mana. Banyak gift malam ni, banyak perkongsian rezeki yang saya tak pernah minta. Ini adalah rezeki Allah turunkan. Mungkin rezeki pada hari hujan malam ni, hujan rahmat. Macam mana benda putih kat depan ni. Dah. Saya punya tim sebelah ni tak nak tengok benda dekat depan tu melompat-lompat. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Okey, jom. Saya rasa saya kena bergerak sebab macam rancak sangat tu. Kalau kita boleh record, ada lagi putih tu terlompat-lompat dekat depan tu.
Tim saya dah tak nak tengok dah. Okey, tak apa. Saya pasang video. Kenapa video ni bergerak? Serius lah. Bukan video bergerak. Masalahnya saya punya phone ni yang saya letak dekat atas dashboard ni bergerak. Masalahnya, banyak sangat masalahnya. Saya turn kamera, you all tak boleh nampak depan ni. Tak boleh nampak. Sebab dekat depan ni, saya kereta ni pusing ke arah depan ni, ke arah kebun ni. So, saya dah buka, saya dah buka lampu. Dah, kereta dah lock. Saya dah buka lampu. Saya dah high beam dah, tapi memang tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Serius tak boleh nampak. Nampak tak putih tu? Ya Allah, saya nampak dengan mata kepala saya. Tak boleh terakam. Minta maaf banyak-banyak. Tak boleh terakam. Saya rasa saya kena gerak sekarang. Sebab macam tak relax sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Keluar dulu dari sini. Saya rasa saya kena end live dulu. Memang kenapa dia jadi hang ni? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar dulu daripada tempat ni. Kejap, baru saya berhenti kat tepi tu. Saya setting balik kenapa. Saya tak nampak apa-apa. Takut saya kena warning pula. Okey, saya rasa saya mohon undur diri dulu. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa begini? Ada polis kat depan. Dia kata zoom kat depan. Sekejap. Sekejap saya cari tempat yang lebih selamat untuk berhenti sekejap. Kalau kalau dia terus record macam gini, okey ke?
Tapi saya kena stop dulu kat depan ni. Takut pula kan kalau kena warning. Sekejap saya cari tempat untuk berhenti sekejap. Ni pun ada satu bangunan lama juga ni, dekat depan ni. Ada dia punya heritage sign rasanya kat depan ni. Okay, mak record ke tadi? Kejap, kita berhenti dekat tempat yang ada pokok 100 tahun tu kat mana? Ke depan. Tak apa, kita buka ni dulu lah. Kita stop dulu. Okay, saya stop sekejap dekat sini. Kita ambil masa sikit, mungkin dalam 5 minit lagi. Rasanya dah boleh gerak nak balik ni. Sebab nanti saya tidur dekat, apa nama ni, saya stay dekat satu camping area dekat sini. Rasanya macam takut dia tak bagi masuk nanti kalau lewat malam sangat. Saya berdua je pada malam hari ni. So saya punya team, salah seorang daripada team saya, seorang je yang temankan saya malam ni, yang ikut saya malam ni. So ada dekat sebelah saya, tapi dia diam membisu sebab dia sangat pemalu. So nanti takut kita ni tak boleh masuk dekat kita punya campsite tu. So saya ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan yang boleh saya kongsikan apa yang berlaku tadi? Ada apa-apa soalan? Tadi saya nak end live, lepas tu kata ada yang jangan end live. Menikmati suasana malam sambil berbual santai sertai perbualan demak tiris. Ada di Nizam, thank you so much. Tadi tak dapat notification. Macam mana Black Guys tak dapat notification? Waalaikumsalam Dedi Nizam. Kita dah habis dah live. Dah habis dah live. Dah habis dah eksplorasi malam ni. Okay, cerita di bilik yang last. Awi. Siang tadi terhenti di tengah jalan Awi, sebabnya memang teruk sangat lag siang tadi. Okay, bilik yang last tadi, bilik depan kan, bilik yang nombor 2 tu. Bilik yang nombor 2 tu, Rabu lepas, masa saya datang sini juga pada hari Rabu yang lepas, walaupun siang hari, tapi vibes memang lain macam sikit. Sebabnya rumah ni memang kalau kita tengok pun, saya tak ada nampak mana-mana tim para datang ke sini. Saya tak nampak lagi. Tapi kalau ada tu tolong bagi tahu saya. Tapi memang saya tak ada nampak tim para. So kalau diikutkan memang energi tu tinggi. Tapi saya betul-betul sebenarnya saya bawa saya punya EMF tadi. Saya bawa saya punya EMF ni, tapi sebabnya benda yang keluar tu terlalu kuat sangat, sampai saya pun tak terfikir ni nak onkan EMF ni. Sebabnya the real is memang ada depan mata saya berlaku. So sebab dah tak perlu dah saya nak tengok ada energi ke tak ada energi. Tapi rumah tu memang dah tak ada electricity, dan totally memang tak ada orang pun dalam rumah tu. Tak ada siapa-siapa pun dalam rumah tu. Tapi memang dekat bilik depan tu, bilik nombor 2 tu, memang daripada hari tu lah, memang saya boleh minta untuk dia tolong bukakan pintu, dan dengan sendirinya bila saya enter masuk je bilik tu, pintu tu memang automatik tertutup sendiri. Tu kita tak ada minta, kita tak ada suruh pun, memang dia bagi laluan tu sendiri. Tapi mungkin masa yang dia bagi tu sangat-sangat minimum. Maknanya macam mungkin dia cakap, aku dah bagi kau rasa, cukuplah dengan apa yang kau dapat rasa ni. Jangan nak lebih-lebih lagi lah. Tapi bila macam saya ni ada datang sedikit kedegilan tu, tu yang bila tercedok sikit dekat dapur tadi tu.
Apa yang berlaku dekat dapur tu tadi, tingkap dekat dapur tu, yang saya ingat masa saya pergi siang hari tu, memang tingkap tu kerap dia main dengan tingkap. Malam ni tingkap tu kurang sikit energi dia, tapi memang ada dekat area tu. So mula-mula memang saya tak perasan. Saya tak perasan sangat pintu tu. Bila dah kali kedua tertutup tu, saya tak perasan sebenarnya. Masa lampu sulung mak jatuh tu, apa jadi mak? Yang itu sebenarnya sebelum, rasanya masa lampu tu jatuh tu belum turun ke pintu, ke tangga belah dapur yang ada yang ada corong yang pertama tu. Rasanya masa lampu jatuh tu baru yang saya nak masuk, lepas daripada area yang ada kipas angin tu. Betul tak? Yang masa tu memang dekat situ lampu tu terjatuh tu, sebab memang rasa ada tangan yang tolak sebenarnya. Ada rasa macam ada something yang macam buat saya nak hampir tersungkur. Yang tiba-tiba keluar lagu yang last tadi tu, memang saya punya team yang call saya sebenarnya. Dia call handphone saya lagi satu. Bukan ada bunyi lain, tapi tu yang saya sebenarnya, bila bunyi phone tu saya tadi sebenarnya macam hampir nak lost. Tapi bila dengar phone tu, rasa vibrate tu dekat badan saya tu, macam saya digoyangkan, barulah tiba-tiba saya terjaga. Betul-betul memang saya baru macam, kau ni tidur ke? Betul-betul saya baru rasa masa tu memang terjaga daripada lena. Mak ada yang gelak dan muzik. Yang muzik tu bunyi ringtone tadi. Mak nangis tadi. Ada saya nangis ke tadi? Ada saya nangis ke? Saya rasa saya tak ada nangis. InsyaAllah nanti kita tukar. Tapi bila ringtone tu kadang, sebab bila phone tu saya jarang guna sebenarnya. Phone lagi satu tu memang untuk pakai untuk untuk GPS je. So phone tu memang letak dekat kereta, so memang jarang digunakan pun. InsyaAllah nanti saya tukar pada ringtone azan. Betul, kita dengar mak nangis. Mana ada nangis? Saya tak ada nangis. Mungkin masa tu saya kurang dalam sedar. Ada bunyi tangis. Yang menangis tu mungkin saya kurang sedar, sebab masa tu yang tu lah rasa macam tertidur, macam terlena sebenarnya. So, macam tak sedar sebenarnya. Tak sedar apa yang jadi. Sampai yang saya sedar tu last masa saya perasan pintu belakang saya, pintu biru tu tertutup. Yang itu yang saya ingat sampai situ. Lepas tu saya nak tengok ke arah dapur. Saya nak tengok akar dapur tu. Waalaikumsalam Mohtar. Hai Mohtar. Apa khabar tu Mohtar? Sihat ke? Lambat Mohtar ni masuk. Mak dah habis dah. Bunyi mak nangis. Itulah Siti. Rasanya masa tu memang saya tak berapa sedar. Mak ada gelak tadi dekat dapur. Saya gelak ke saya nangis ni? Alhamdulillah sihat. Salam untuk mak dekat sana tu, bonda kat sana dekat Keluang. Saya betul-betul masa tu saya kurang sedar sebenarnya. Saya separuh sedar. Memang yang saya betul-betul sedar tu bila phone saya vibrate, bunyi kuat tu, yang baru memang saya betul-betul sedar. Baru saya tersedar sebenarnya masa tu. Lama juga saya dihanyutkan oleh mimpi. Hey Yuna, lama tak nampak Yuna. Itulah Bibi dah tukar nama. Bibi Yana dah tukar nama kepada Yuna. Okay, so noted. Okay, mak nangis jelas lagi-lagi pakai earphone.
Cuba korang bagi sikit share dekat rumah biru. Bunyi saya nangis tu sebab saya memang tak dengar saya menangis. Saya tak dengar saya menangis. Saya tak ada rasa saya menangis. Saya tak ada rasa saya menangis. Saya tak ada rasa saya ketawa. Sebabnya rasanya sebab memang saya fokus je lah. Saya betul-betul fokus. Sebab memang dah, rasa takut tu memang ada lah. Memang agak tinggi sebenarnya rasa takut tu. Tak jumpa bunyi pinggan, bunyi kuali. Bunyi kuali pun ada. Saya rasa macam tadi macam meriah sangat tau bunyi dekat dapur tu. Tapi bila pintu dapur tu sudah terbuka, ternyata tidak ada apa-apa aktiviti pun dekat dapur tu. Tapi masa kita dekat luar tu, ya Allah, meriah sangat. Bunyi potong daging. Kalau bunyi tapak, bunyi kasut tumit tu memang saya dengar. Ya Allah, kasut tumit tu memang macam menghantui saya lah. Sebab saya memang tak pakai kasut tumit. Saya tak pakai kasut tumit. Saya pakai kasut tak bertumit lah. So memang saya tak pakai kasut tumit tinggi. Tak pernah rasanya dalam hidup saya ni pergi mengeksplor pakai kasut tumit tinggi. So kasut tumit tu memang mengekori saya. Rasanya hampir di setiap sudut tu memang bunyi macam kasut tumit tinggi tu ikut saya. Saya tak tahulah, mungkin saya rasa ada. Sebenarnya kalau kita nak study balik, kita nak tarik lagi energi kat situ tu, dan saya boleh tahu siapa sebenarnya perempuan yang bertumit tinggi tu. So tak apa, nanti kita simpan untuk lain masa, insyaAllah. Kalau ada time lagi, kita datang sini lagi, mungkin saya boleh tarik energi siapa yang berkasut tinggi tu. Sebab yang ni, tim saya pun tak ramai, so tak boleh buat yang berlebih-lebihan. So insyaAllah complete dengan tim, ada 2-3 orang. So anything happen, ramai yang boleh lari pergi tarik saya keluar. Okay. So rasanya bukan nak nangis, terisak-isak macam tu, ya Allah. Tak apalah Norais, nanti cuba korang share dekat dalam, kalau ada siapa-siapa yang record tu, tolong share. Tolong share dekat dalam rumah kita, rumah yang berwarna biru. So tolong share. Buktikan kepada saya ni tak percaya. Sebab saya rasa saya memang tak ada nangis. Nanti korang boleh tunjukkan kat saya. Okay guys, saya rasa setakat ini saja saya bersiaran pada malam hari ni. Saya takut nanti kan saya tak boleh masuk dekat campsite tu. Saya tak boleh kan, saya mana nak cari tempat nak tidur. Okay, so saya mohon undur diri dulu. Saya mohon maaf. Mungkin insyaAllah ada masa, ada hari lagi kita akan bersua kembali. Semoga anda semua yang berada di dalam live saya ni sihat-sihat adanya. Dan juga doakan saya, semoga saya pun sihat selalu, dan kita dapat bersiaran lagi untuk masa yang akan datang ni, insyaAllah. Okay, so saya mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih semua. Anggun, thank you. Along, tim saya, Pai, Olive, mak nak beli olive oil, nanti PM mak boleh. Akak Madiha, thank you so much. Sharifah Norita, thank you. Mrs. Nur, Siti Zubaidah, Along, Olive, Norais, Azajo, Sky Hana, Abe Senpai, Nur Lia, Nia Azri, Priok Kertas, Islina, Maklong Lolita, Halida Yad, Nobody, Miss Saira, Black Guys, Mimi, Safura, Yuna, thank you so much. Dan semua Syazwanis juga yang ada di sini. Thank you so much. Terima kasih yang tidak terhingga, dan saya mohon ampun dan maaf pada sesiapa yang masih ada lagi dekat sini saya tak tersebut nama, ya Allah. Saya mohon ampun dan maaf. Saya minta maaf atas apa saja kekurangan saya pada malam hari ini dan pada sebelum-sebelum ini yang mana saya janji kadang-kadang saya tak tertunai sebabnya banyak kekangan yang berlaku, dan juga saya ni ada pekerjaan hakiki saya. So kadang-kadang pekerjaan hakiki tu apa-apa pun kita terpaksa dahulukan, dan
Yang mana bila masa saya ada kelapangan tu, insyaAllah saya akan luangkan masa untuk anda. Super fans Sky Hana, thank you so much. Alright, so itu saja pada malam hari ini. Saya mohon undur diri dahulu. Saya doakan anda semua juga sihat. Adanya sihat. Sihat walafiat dan dipermudahkan pada setiap urusan. Alright, so kita tutup panggung kita malam ini dengan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bye-bye.